Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ni abang nak share sedikit maklumat tentang coolant Toyota ni. Okey, dulu coolant Toyota ni dia warna merah. Tapi yang baru ni dia dah ubah ke color pink. Kenapa jadi macam tu abang tak tahulah. Cuma yang jadi isunya, kalau dulu nampak merah. Bila kita buka radiator cap tu kita nampak merah. Tapi bila pink ni, bila kita buka radiator cap, kita akan nampak macam color karat. Macam color karat. Jadi kadang-kadang customer dia tanyalah, kenapa baru tukar coolant tapi nampak karat? Okey, jadi kenapa So kita check dulu. Okey, ini adalah yang barulah, coolant baru. Dan dia color pink sebenarnya, tapi bila kita tengok, kalau nampaklah dalam tu kan, dia macam color karat, nampak? Kan? Nampak macam color karat, betul tak? Nampak tu. Nampak macam air karat. Tapi bila kita tuang dalam ni kan, dia nampak pink kan, betul tak? Nampak pink. Kalau kita celup tisu, nampak color pink. Okey, tapi bila kita tengok dalam, dia macam color karat, nampak? Okey, so abang rasa mungkin pembiasan daripada color botol tu lah, warna hitam. So bila kita buka radiator cap, okay, kita akan nampak di karat tau. Nampak? Kan nampak macam karat kan? Kalau kita sekali imbas lah tengok, kenapa macam karat? Betul. Tapi bila kita tengok dalam spare tank, dia color pink kan? Nampak color pink kan? Jadi mungkinlah coolant tu bila dia bertindak balas dengan warna hitam, kita nampak dia macam karat. Jadi kalau cara nak check lah kita buka radiator cap, kita celup tisu nampak color pink. Nampak tak beza dia? Ni color pink, ni color macam karat, nampak? Kan? Ni nampak macam color karat, ni color pink. Jadi kadang-kadang berlaku keliru pada customer. Bila dia buka cap je, kenapa karat? Baru dia tukar coolant. Dia tak karat sebenarnya. Jadi cara nak check, celupkan tisu. Kalau dekat tisu ni color pink, so settle. Okey lah tu, tak ada masalah lah, memang color pink lah. Kalau coolant yang dulu kita buka cap ni, kita nampak merah. Jadi senang, merah lagi kan? Macam ni kita nampak karat, seolah-olah macam karat, tapi tak karat. Okey, nak maklum tu je lah. Alright, terima kasih.